Bila sebenarnya Tun mula-mula minat membaca ni Tun? Dan kalau boleh kongsikan Tun pada pendengar podcast Terbaling Baca, buku yang paling memberi kesan dalam kerjaya Tun ataupun hidup Tun sekarang. Sikit boleh kongsikan Tun? Ya, saya berminat untuk membaca kerana terdapat beberapa hadiah buku selepas peperiksaan, dan tiap-tiap buku yang saya terima saya baca sampai habis lah. Yang kadang-kadang sampai 2-3 kali. Itu lepas itu bila dah suka seronok dengan membaca, di rumah saya tu ada satu siri buku readers apa ni, dan cerita-cerita ni semuanya dalam bahasa Inggeris. Jadi saya lebih tertumpu kepada buku-buku dalam bahasa Inggeris dulu. Di zaman itu tak ada buku dalam bahasa Melayu. Mungkin Tun boleh cadang sikit, ataupun bukan cadang, tapi satu buku Tun yang Tun rasa Tun nak cadangkan kepada kami ni. Mungkin ini akan jadi buku seterusnya kami akan bedah Tun. Yang Tun rasa anak muda sekarang, orang Melayu sekarang patut baca Tun. Mungkin satu buku. Ya, sekarang kita mempunyai alat yang lain yang boleh kita dengar. Kita tak baca, kita dengar. Tetapi itu tidak mencukupi. Kita perlu baca sendiri. Kalau kita tak baca, kita punya perkataan itu mungkin tak tepat. Sebab itu kita perlu baca. Kerana kalau kita baca, kemudian apabila kita ada perbincangan, maka dapatlah kita utarakan ilmu ataupun information yang kita dapat. Sebaliknya, kalau kita ikut zaman sekarang ini, kita ada internet, kita ada telefon bimbit. Kalau kita dengar saja, dia tak lekat seperti membaca, dan kita tak dapat belajar banyak benda berkenaan dengan ejaan ataupun berkenaan dengan suara. Itu semua cuma boleh didapati kalau kita membaca. Analyze, scrutinize, criticize.